Okey, Assalamualaikum. Hari ini lagi 3 hari saya akan meninggalkan Shah Alam ni. Harap-harap tahun depan kalau rezeki kita jumpa lagi. Tapi sebelum tu saya tak berpuas hati sebab ada orang yang komen, Bang, saya masih tak tahulah macam mana konsep-konsep Teh Halia ni. yang ini yang terakhir yang saya sediakan khas tau. Video ni khas untuk korang yang nak buat dekat rumah. Okey, yang ada dekat dalam ni Halia Thailand. Agak-agak je. Halia Thailand agak-agak. Kita masuk. Lepas tu macam biasa kita blender. Okey, saya harap dengan cara ni dia sama macam mak-mak kita perah santan tau. Boleh bayangkan tak? Okey, dia tak ada sukatan Halia yang tepat tau. Korang pun tengok cameraman belajar. Nampak tak? Dia keluar apa? Air dia, Halia kan? Nampak tak? Kau kan, keras kan, nampak? Okey, buang. Kita ambil. Sekarang ni kita nak gunakan cara yang mudah untuk rumah Korang tengok video ni. Maksud nanti raya sudah buat. Okey, sekarang ni kita dekat rumah. Ni bukan saya nak iklankan produk ni. Cuma saya nak bagi tahu, kalau dekat rumah, korang pakailah teh mana satu yang kau nak pakai. Yang ni ada uncang. Dua-dua kau dan kau. Okey? Dua-dua. Jadi konsep dia sangat mudah. Kita ambil yang inilah kita ambil Sekarang kaedah dia senang je. Masukkan yang uncang kat dalam ni. Jadi konsep dia korang tak payah rebus-rebus. Masukkan terus kat dalam. Habis cerita. Okey, bila masukkan kat dalam, main agak-agak je. Masukkan ni, dua dalam. Lepas tu masukkan ni. Ni untuk kat rumah je sukatan. Dah. Air kurang, tambah air pipe je. Lepas tu masak dia. Sekarang kita tambah air 2 tin, masukkan dalam ni, air pipe je. Atau ambil sudu, kacau. Penuhkan air ni, didihkan api, selesai. Tapi sebelum didihkan, pastikan kacau. Okey, yang ini saya hadiahkan ilmu ni dekat semua orang lah, dekat satu Malaysia lah. Kita nak cakap kita pandai sangat, nanti kan orang cakap kita belagak lah, sombong dengan neraka lah. Tak nak, saya pun tak nak bermasalah dengan orang. Yang ini saya nak ajar. Okey, sangat mudah. Betul bang, sangat mudah dan dia sedap. Nampak tak? Dia dah nampak buih-buih dia semua kan? Nampak ni? Teh dia semua kan? Jadi tujuan kita pakai teh ni, kalaulah kita dekat rumah, kan renyah kalau kita nak rebus teh, nak tapis, nak pakai kain, nak renyah kan? Jadi kita gunakan konsep ni je. Terpulang lah. Kalau ada bumi putra. Kalau tak ada, apa yang ada yang halal, bismillah aja. Okey, saya bagi dua pilihan yang mudah. Jadi korang suka yang mana satu, pakai je. Jangan antara kita kejap lagi kan bergaduh, semak kepala. Saya kat sini pun saya tak boleh fokus sangat dengan geng bos. Nanti kan rosak sekali saya darah tinggi semua. Tak darah tinggi kan jadi darah tinggi. Okey, kita sekarang ni nak cari rezeki. Datang pula orang-orang yang nak mengajar-ajar kita tentang benda yang dia sendiri pun tak buat. Yang paling lemah itulah. Dah tua pun bodoh. Saya nak bagi tahu sedikit lah. Apabila orang tu dah bersedekah dengan cara dia kan, dia dah selesa kan, tolonglah korang yang jangan nak memperbetulkan orang. Betulkan diri sendiri. Kalau contoh orang tu dah sedekah dengan cara dia macam itu kan, mungkin dia sedekah dengan air mineral. Air mineral yang 250 ml kan. Mungkin cara dia bersedekah dengan macam itu. Dia selalu bawa 3 botol. Dia ada mampu 3 botol je. Korang jangan jumpa dia pula. Kau ni 3 botol tak boleh lah Dul. Sepatutnya kau kena beli air Pepsi lah. Barulah sedap. Belilah botol besar bagi. Barulah ikhlas. Kau tak boleh. Benda tu memang salah. 100% salah. Kau kena tengok cermin. Kau kena cakap dengan diri kau balik. Adakah aku buat lebih baik dengan dia? Atau aku buat, adakah aku ikhlas? Jangan main-main. Kadang-kadang orang sedekah banyak. Telur banyak, sayur banyak. Kau tanya balik. Sedekah kerana konten ke? Sedekah kerana Allah SWT. Risau-risau nanti sedekah kerana konten atau sedekah nak tunjuk pandai. Jangan. Benda ni
Benda ni bahaya. Saya cakap dengan diri saya juga. Kan. Okey. Jadi faham tak konsep dia macam mana? Saya harap anda semua faham. Sekarang kita tengok ni tak penuh, penuhkan dan didihkan. Lepas tu sampai didihkan tu kena tengok tau. Kalau dia membuat, habis semua. Saya harap anda, kalau anda dah pandai mencuba semua, tag saya balik. Itu saja. Terima kasih. Dan saya mohon maaf selama saya dekat sini. Hari Ahad, hari yang terakhir saya dekat sini, saya dah nak balik dah. Terima kasih lagi sekali yang datang ambil mi, yang datang ambil apa-apa pun nasi berjumpa. Dan ada lagi, last, yang terakhir saya akan bagi nasi pakisan ayam berjumpa. InsyaAllah pada hari Sabtu. Jam berapa? Korang tengok live saya nanti. Okay? Live nasi pakisan nombor 1 Batu Pahat. Okay. Ajib tambahkan air sikit, Ajib. Tak.